Aha! Pertama sekali, apakah maksud laras bahasa tidak formal? Secara mudahnya, ini ialah cara kita bercakap secara spontan dan natural. Macam bila kita berbual dengan kawan, ahli keluarga atau dalam situasi yang tidak memerlukan bahasa baku. Laras ini lebih bebas, lebih fleksibel dan tidak terikat dengan struktur tata bahasa yang ketat. Jadi, mari kita saksikan contohnya. Jom saksikan. Weh, lincah doh. Ada spot baru landing depan rumah biru tu. Jangan rush dulu tau. Tunggu aku dari belakang. Sabarlah, aku tengah cari helmet ni. Dari tadi aku pakai level 1 je. Nanti sekali kena headshot, mati aku. Ina, aku nampak dia punya ada pompong tu. Dia ada sniper ke dalam bilik lama pula. Nanti tak kena headshot pula. Hah? Mana? Oh, nampak. Sekejap, aku mark. Kau nampak tak? Nampak, tapi aku tak ada scope dah. Aku tembak pom-pom tak kena. Aku ada scope 4, tak apa. Kau pergi aku try. Dia kena. Dia jatuh lah. Aduh doh, Lisa. Kau memang sharp shooter team kita doh. Jom push tang. Sebelum teammate dia revive. Sabarlah, aku tengah heal ni. Dan aku tengok macam yang kucing je ni. Lembab doh, cepat lah. Kena nak tutup ni. Aduh, lembab doh, Syah. Cepat lah, kita nak tutup dah ni. Nanti kita masuk zone lepas push. Okay, aku smoke. Korang ready Okay, go. Masuk dalam asap cepat. Rush kiri, kanan. Ada seorang kat tangga tu. Dia tembak aku tu. Aduh, aku nak. Kau revive. Sabarlah, aku datang. Sarah cover aku. Jangan bagi musuh naik. Sabarlah, aku datang. Sarah cover aku. Jangan bagi musuh naik. Sekejap. Jangan apa. Ada orang lah kat belakang. Hati-hati weh. Cepat doh, cari revive. Sakit tau skill ni. Dah, bangun cepat. Tina, kau heal. Aku flank kanan. Okay. Heal dulu. Alright. Jom, tembak sama-sama. 3, 2, 1. Tembak. Okay. Squad 1. Kita menang fight ni. Kau kata tu. Kecoh gila tu. Tapi puas hati babe. Sumpah cakap. Sekarang jom masuk zone cepat. Sebelum kita mati, bukan sebab musuh tapi sebab kita. Jangan. Jangan kata. Kau tak confirm kan aku. Bukan aku. Nanti aku langkah pokok tau. Okay lah. Right. Jom push. Candy cake lah. Okay, tenang. Aku. Tak nak. Berani bukan tu. Oh, kau jangan selalu kau tahu. Aha. Jadi, ciri laras bahasa tidak formal yang pertama ialah penggunaan kata ringkas seperti perkataan tidak menjadi tak. Yang kedua ialah ayat yang lebih pendek dan langsung. Dan yang terakhir ialah nada perbualan lebih santai dan bersahaja. Sudahkah anda pelajari hari ini? Sila komen!